Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dekat tangan aku sekarang ni ada satu Garmin Garmin Striker Vivid 4CV Thundercell. Okay, 4CV dengan 5CV dia lebih kurang je sama, cuma bezanya 4CV dia menegak, 5CV dia melintang. Dan 5CV ada 3 skrin lah, macam ni ada 2 skrin kan. Kalau 5CV ada 1, 2, 3, bawah tu besar, macam tu ada 3 skrin lah. Ok, so sekejap lagi aku buat unboxing ni dalam masa yang sama pada mana customer-customer aku yang beli Garmin. So aku ajar sekali lah cara-cara nak set up Garmin ni. Ok, ok, baru lagi ok, macam ni. Ni device untuk 4CV. 4CV tu, maksud CV tu adalah clear view. So dia punya tepi ni ada line warna biru lah, menandakan 4CV. Kalau korang beli, kalau dia kata 4CV, pastikanlah tepi ni mesti ada warna biru. Ni tak tepi sekejap. So dalam box dia ni ada sekali dengan wire power. Ni power lah, power wire ni. Okay, ni kejap lagi kita akan settingkan power ni. So aku akan ni lah, aku akan pasangkan dia punya apa, dia punya kepala lah. Tapi kalau untuk kita IB ataupun kayak, kita hanya pakai warna merah dengan warna hitam saja. Dua ni je, merah dan hitam. Merah, hitam. So yang ni tak perlu pakai lah. Kejap lagi aku tunjuk lah macam mana cara aku simpul dia. Okay, so first kali aku buat yang ni dulu. Tak, aku keluarkan dulu apa yang ada dalam ni lah. Kami ni memang banyak sangat plastik benda ni lah. Plastik benda ni. Okay, so lepas tu dia ada sebiji lagi dalam plastik ni. Ini yang transducer. Yang ada transducer dia sekali. Transducer ada. Lepas tu semua barang-barang ni lah. Sekejap lagi korang tengok macam ni cara aku pasang lah. Ni dia punya holder. Sekejap lagi aku tunjuk juga macam mana pasang dia. Dan holder. And ini dia punya clip accessory lah. Lepas tu yang ini pun holder dia. Holder untuk pasang dia. Ini juga holder. Dan last sekali dia punya transducer untuk source dia. Kabel dia panjang. Sebab tak semestinya IB je yang beli Viewfinder ni kan. Kadang-kadang buat fiber pun guna juga. That's why dia punya wire dia panjang lah. Lebih kurang dalam 5 meter lah macam tu. So apa lagi dalam ni? Ni buku manual. Okay, yang ni biasa-biasa lah juga, buku manual. Dan yang ni dia punya holder, device holder. Device holder. Right. So tak ada apa lagi lah dalam ni. Cuma kalau 5CV, korang beli 5CV ada stiker Garmin lah. Yang ni tak ada stiker Garmin lah. Ok, pertama sekali aku akan buat benda ni. Aku akan gulung-gulung benda lah ni dulu. Buka wire dia dulu. Sebab kadang ada customer tak tahu kan macam mana cara nak pasang. Sebab ada yang dah biasa guna, ada yang first time nak turun ke laut menggunakan water transportation ataupun vessel laut kan. So perlu diajar lah. Okay, ni dua memang kita tak gunakan. Biasanya aku akan lilit kat sini. Kalau nak potong sayang, sebab takut mana dah tahu satu hari nanti korang beli boat fiber yang besar sangat kan. So mungkin ada kepentingan wire-wire ni. Jadi kalau kita potong dah kena buat wire baru pula sampai ke bawah kan. So macam ni tak payah. Kita lilit sampai habis. Okay, tiba hujung ni aku buat macam ni. Aku ikat pakai kabel tie. Macam-macam cara lah korang buat kan. Nak pakai apa pun korang buat lah. Yang penting kalau boleh tak payah potong. Sebab bila kalau korang potong,
Kalau diperlukan, dah tak dapat nak perlukan lagi. Kabel tie ni pun ada kat dalam Garmin tak payah beli. Dia memang bagi ada 4 kabel tie, panjang sikit dan pendek. Okey, lepas tu balance dia ni sini dah mati kan. Okey, balance ni aku potong lah. Okey, buka penutup dia ni. Okey, kat belakang ni ada tulis power Sini ada tulis power. So ni merah ni power lah. Okey, kalau nampak ni ada macam biji kan dekat atas ni. Kalau korang nampak sini ada macam ada biji atas ni. So biji ni bukan biji lah, macam ada lukisan ni. Biji ni mestilah sama dengan longkang ni lah. Sini ada longkang. So masukkan biar sama dengan longkang. Macam ni lah, tepat. Okey. Okey, itu untuk power. Kau tengok aku cuba buka dulu. Sekali aku setting ni dulu Okey, tengok cara setting dia. Tadi ikutlah cara tadi macam aku buat tadi lah. So tak apa, korang pergi. Tapi aku rasa aku setting sekali bila aku dah pasang transducer. So ni dia punya transducer. Okey, masalahnya sekarang kalau tak masuk transducer, aku tak boleh nak setting dekat display view dia. Memang tak boleh setting. So aku kena pasang transducer, kena celupkan dengan air. So okey, transducer ni korang jangan nak setting tak masukkan dia dalam air. Sebab apa? Dia akan rosak. Sebab apa? Transducer ni dia mesti kena duduk dalam air. Kalau macam ni, kau masuk sini, kau biar dia kering macam ni kan, dia akan panas. Bila dia panas, dia rosak Bila dia panas, dia akan rosak. So ni kena masukkan dekat dalam air. Okey, sebelum masukkan dalam air, aku pasangkan dulu dia punya barang-barang dia. Dia punya holder dia semua ni tadi. Okey, ni dah siap. Dah siap pasang. Okey, yang bagusnya Garmin ni dia punya ujung ni ada penutup supaya elak daripada terdedah dengan air ataupun kotor-kotoran Okey, so ni kita letak tepi sekejap. Okey, kita buka ni. Ni dia punya holder device holder. Device holder kita masukkan. Cara masukkan device holder, senang je. Okey, so sini ada klip yang ni pin nak buka, yang ni klip macam selak dia belakang ni, tempat selak bawah dia. Okey, masukkan dia punya selak bawah. Tu lekat. Okey, dah settle. Ini device. So device ni nanti aku akan pasangkan dia punya tapak. Dia punya fish finder holder lah. Tapak dia untuk macam ni belum ada tapak. Sama ada korang buat tapak ni dekat ni kan, skru ni dekat korang punya boot ni, dekat seating seat, aluminium seat ke, ataupun yang ada tapak. Better beri tapak lah. Pasal ni tapak satu set semua dah siap untuk letak dekat hand pedal. Okay, buat contoh macam ni. So dia akan letak dekat hand pedal macam ni. Macam ni, cantik lah sikit kan. Dan lepas tu ni cocok dekat ada ni. Nanti aku tunjuk lah kejap ni. Right. Okay, ni dah settle. Okay, so kita pasangkan dia punya ni pula. Okay, rasa aku ada set lah. Kalau beli dengan aku setting lah kan. Kita pakai yang ni 2 pin. Telefon dulu 2 pin. So pasal memandangkan bateri aku bateri besar, so aku kena lekatkan sekali dengan ni. Kejap lagi aku tengok Tapi 2 pin ni lah yang penting lah, 2 pin ni. Okay, kadang-kadang
customer pun perlu tahu lah macam mana cara nak pasang pin juga lah kan. Ada yang tak tahu. Okey, ni kita bengkokkan ke dalam. Bengkokkan ke dalam macam ni. Okey, katakan lepas tu yang ni pin ni. Okay, first kali kita kena buat macam ni. Macam ni dulu. First kali macam ni dulu. Klipkan dia. Dia ada dua satu sini satu sini. Klipkan macam ni dulu. Lepas tu satu lagi yang ni matikan. Okey, bila dah matikan macam ni cantik. Lepas tu kita pusingkan dia macam ni. Klik ni kau boleh dapat dekat DIY pun ada, dekat kedai elektronik pun ada jual. Macam-macam klip lah kau boleh pakai. Sama ada klip macam ni ke ataupun klip yang jenis macam buaya ni tu. Ni. So jadi cantik lah. Macam ni. Okay. Sama juga, yang merah pun sama. Ini kebetulan pasal customer aku pun ada beli kan ni. Hari Sabtu ni dia nak ambil. Jadi aku buatkan sekali lah. Kebetulan ada satu yang tinggal ni. Boleh aku pasangkan lebih sekali. So dia ambil semua dah ready. Kecuali lah kalau customer nak cepat, barang pun baru sampai, tak dapat aku pasangkan. Jadi aku buatlah video macam ni. Okay. Okey, siap. Okey, bila dah siap, kalau boleh lah kau untuk viewfinder kan kau beli bateri macam ni. Bateri GP. Dia 7Ah. Ni 7Ah, 7Ah. Kalau kau nak pakai lebih lama, jangan pakai beli yang 7Ah. Sebab yang ni kalau penggunaan untuk Garmin, dia dapat paling lama pun daripada pukul, contohlah dalam pukul 7 kau keluar start guna, sampai pukul 3 ke pukul 4 dia dah berkelip dah habis. Dah habis. Jadi kalau kau beli yang 12Ah. 12Ah tu tahan sampai besok. Tahan sampai besok 12V. Dia memang kena guna 12V lah. Okey. Yang ni bila bateri dia dah habis, ada jual charger. Biasanya aku ada jual bateri dan charger sekali. So bila dah habis, bila kau nak turun lagi, kau charge dulu ni sampai penuh. Ni senang je. Kalau dah ada klip ni, masuk je. Masuk macam ni. Untuk merah dengan merah lah. Merah dengan merah, hitam dengan hitam. Dah settle kau tim. So yang ni kau boleh cocok dekat device. Tapi masalah aku sekarang ni, bateri aku ni dah habis. Charger aku pun belum sampai. Jadi aku tak boleh charge dulu. Aku kena pakai bateri lain dulu. Nanti aku tunjuk contoh. So aku terpaksa menggunakan bateri Giant aku. Ni 100Ah. Tadi aku suruh kawan cari nak tahan lama 12Ah. Ini 100Ah. So macam ni dia punya kepala dia lain lah. Jadi aku kena pinjam sekejap untuk sambungkan dia. So hitam-hitam, merah pun dengan merah. Aku akan tunjuk lah macam mana cara nak setting Garmin ni. Sebab apa? Garmin dengan Loren tak sama tau dia punya setting. Macam Loren tak ada tandusa pun kau boleh setting.
Tapi kalau macam Garmin, kalau tak ada tandusa, kau tak boleh setting dekat bahagian clear view dia, takkan boleh. Kita pilih English. Okay, kita naik satu persatu, tak apa. Okay, first kali kita tengok yang atas, sistem. Okay, statute yang ini time format kalau kau nak tukar lah. Biasa ini semua aku tak akan tukar lah, aku biarkan dia standard je. Oh, salah. Biarkan dia standard ikut yang apa yang dah disetkan. Okay. Okay, ni dia bukan kosong macam ni lah. Ni semua kena pasang lah. Untuk kita, ni holder lah, tandusa holder untuk kita pasang dekat body boot kita lah. Tengok lah, ni ada skru dia ni. Okay, so yang ni macam ni masukkan ni. Okay, ni ada pin dia ada, bukan pin lah, ada macam bintik ni. Dia akan masukkan dekat bintik ni dan bintik yang ni. Okay, nampak sama. Kita sama. Terus sekali kita masukkan washer dia. Yang ni korang tak payah nak ketat-ketat sangat, dan kalau boleh jangan longgar lah. Tak payah nak sangat ketat lah biasa-biasa je. Ok, masuk washer. Ok, part satu dah settle untuk holder. So ni kita buat untuk yang melekatkan dia, untuk kita lekatkan dia dekat boot. Oh, banyak ada plastik ni. Ini dua batang skru ni yang dia bagi ni adalah untuk kita lekatkan dekat transom boot kita masukkan dulu. Okey, ni bila korang ketatkan, jangan terlalu ketat sangat sebab untuk dia boleh buka, untuk dia boleh macam ni. Macam ni. So contoh tu ni transom kan. Kalau kau nak lipatkan IB, tolak ke atas macam ni. Tolak ke atas ni dah boleh lipat IB. Dah turun ke laut, bukakan dia balik macam ni. Dia memang tak akan patah, jangan risau pasal ni memang ada gigi dia. Okey, tapi jangan terlalu longgar lah. Sebab nanti kalau terlalu longgar, kau bawa boot kan, nanti tandusa kau tiba-tiba angkat dia ke atas. Okey, tahan sikit. Alright, sudah siap. Okey, so tandusa ni aku nak test dekat dia punya device. Aku kena celupkan dalam air.
Aku masukkan nama lagi. Okay. So ini untuk yang dia punya tandusa. Dia pun ada penutup juga. Kita masukkan dekat belakang dia. Sama juga. Yang dia sebelah power ni lah, HDCR. Yang ni pula, yang biji dia ni kat sebelah tepi, belah kanan. Biji dia ni penanda dia. So kat sini pula ada longkang. Ni longkang. Mana longkang ni? Ni longkang dia. Maknanya longkang ni mesti masukkan dekat petanda tu. Maksud dia kalau sebelah tepi macam ni, kita masukkan dia sama. Jangan tak sama, nanti pin dalam tu patah kan. Okay, mesti sama. Tekan dalam sikit, kuat-kuat sikit, jangan risau. Okay. Cantik. Bila tandusa dah masuk, kita on. Sekarang ni baru kita setting lah. Okay, so sekarang ni dah ada Garmin 1 maps dengan traditional. Garmin 2 maps dengan clear view ni tadi lah. Okay, so kita nak buat untuk traditional dengan clear view dah ada. Nanti kita cuma susunkan je. Kalau contoh katalah macam ni pakai tak puas lah kan. Mungkin nampak map, nombor ni nampak kecil. So kau nak pakai hanya dia saja kan. So kau boleh tekan kat traditional lah. So besar lah dia sajalah. Tapi boot kau tu kau tak tahulah dia nak pergi mana kan. Macam tu. Okay, macam ni kita tengok atas ni M kan, kosong kan. Ni tak ada tulis ni sebab terlalu cetek dekat baldi kan. Jadi dia tak ada dah tulis berapa meter ni, pasal terlalu cetek. Okay, macam kalau clear view dekat bawah ni lah, clear view kan. Ni clear view semua lah. Okay, sekarang ni kita susun. Macam mana cara nak susun dia? Okay, kau pergi kat sini dekat custom home ni, customize home ni. Okay, pergi kat sini, tulis buat rearrange. Okay, so ni alihkan lah sini. Okay, kita tanda, kita alihkan ke bawah. Tu dia dah jadi 1 dan 2. Okay, apa yang kita perlukan? Traditional betul, clear view betul. So ni kita tukar kepada maps. Ni tukarkan kepada maps. Okay, ni maps. Okay, tengok Wah, dia jadi cantik. So maksud dia yang ni Garmin 1 ada, Garmin 2 ada. Okay, nak pakai, oh ni kena tukar ni. Ni kena tukar dengan traditional dan clear view. Siap. Okey, baru cantik tengok Garmin 1, Garmin 2. Okey, maksud dia yang ini ada maps dengan traditional, maps dengan clear view, traditional dengan clear view, traditional. Yang ni kita tukar lah, clear view dengan quick maps kita tukar ke atas. Okey, ni clear view sahaja dan yang ni map sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kena pakai senang lah. Right, itu cara setting dia. Settle lah. Dah settle. Okay, so kau tekan lah. Kau nak pakai apa? Contoh kata kita pakai Garmin 1, dia keluar macam ni. Ni boot korang lah. Garmin 2, dia keluar macam ni. Ni 3 0.4 0.3. Maksud dia bukan 1 meter tau. Kalau 1 meter dekat sini 1 meter. Ini 0.3 kedalaman lah cetik dia.
Yang ni satu tradisional, satu clear view. Yang ni tradisional sahaja. Yang ni clear view sahaja. So yang ni map sahaja. Okay, settle. Itu je lah saya setting dia. Sebab ni 4CV kan. Kalau 5CV tu banyak benda yang kita nak kena susun sana susun sini. Cuma 5CV tu, yang tadi tu kita tambah lagi satu lah. Dia ni ada dua kan. Ni dua lah. Kalau 5CV tambah lagi satu. Okay. Biasa kalau yang tiga tu maps, clear view, traditional. Ni dua. So map besar atas, clear view, traditional. Macam tu lah. Okey, so sekian sajalah aku punya untuk apa ni? Untuk unboxing Garmin dan juga cara-cara setting untuk Garmin ni lah. Yang cara yang mudah untuk orang setting lah So kita jumpa lagi pada next episode akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.